Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ni saya nak main peran PES 6, guys. Alamak, kan saya kan dah cakap yang PES 5 tu kan kita dah cakap ada realistik punya. Jadi kita akan main PES 6. Jadi jomlah kita main. Mula dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mula. Oren. Dia nampak macam seram. Okay. Ready. Asal muka je macam zombie tapi seram. Okay, kelaka. Macam mana bunyi dia? Bising. Tapi tak apa, walaupun bising tapi bunyi ni macam seram. Ni kan PES 6. PES 6 mestilah kena seram ke Funboot. Arrow. Okay, itu je lah arrow-nya. Itu je lah arrow dia. Okay, Veneria. Veneria banyak mata. Okay, Veneria dia ada 4 mata. Ya, dia ada 4 mata lah. Lagi 3 kat atas kepala dia. Lagi 1 dekat depan muka dia. Okay, Grey. Are you okay, Grey? Weh, Grey macam dah mati oleh. Weh, besar kepala. Besarnya kepala. Bila turun, kepala dia besar. Tapi tak apa. Mari kita mulakan dengan Garnot. Gigi dia, paha duk. Okay, Ox. Ox macam mana keadaan dia? Seram juga. Sumpah. Maaflah saya cakap tu banyak kali sebab bunyi ni macam kuat-kuat. Jadi mari kita tak Sky. Sky! Kesiannya dia. Ada mata besar kat muka dia tu. Lepas tu cocok jarum-jarum tu. Okay, lepas tu kita tak Mr. Sam. Macam mana keadaan dia? What the hell? Weh. Jadi, itu adalah matahari realistik. Okay, Derpel. Naga laut ke ni? Asal kita nampak Derpel macam naga laut Cuba korang tengok betul-betul. Ni naga atau naga laut? Betul atau tak? Kalau betul, korang kena like. Kalau salah, korang kena subscribe, ya? Okay. Mr. Tree. Dia dah botak je. Aduh, you Mr. Tree. Botak pula dia. Lepas tu kena potong tepi-tepi dia lah. Okay, gigi jongang. Okay, ini dah bukan gigi jongang, ini gigi tajam. Okay, tana. Kenapa dengan dia? Kesiannya dengan dia. Kenapa dengan dia? Mati dia. Oi, aduh. Okay, Mr. Fun. Mr. Fun. Oh, Mr. Fun missing.
Okay, Wenda. Bunyi Wenda macam bunyi yang macam apa dah? Okay, Pinky. Aduh. Kesiannya Pinky setengah muka je. Lepas tu dia punya tu lagi. Okay, Javin. Sedap lah. Boleh lah juga. Okay, ada blade tak kat sini? Ada blade tak kat sini? Jom kita cek kat atas. Tak ada. Blade hilang. Okay, jom kita campur-campurkan. Bisingnya kelakar. Funboard turun balik. Tadi kan dia arrow. Lepas tu dia turun balik. Dia tengok lagi sekali Funboard. Dia turun balik. Tak boleh lah korang ni. Kalau macam tu tak pelah. Jom kita letak benda lain pula. Kelakar ni bising lah. Tak nak letak. Besarnya. Okey, inilah capu-capu karakternya. Kita bagi ruang untuk lain pula yang untuk letak karakter ni. Apa bersebelah-sebelah ni? Kenapa ni? Semua tak okey ni. Okey, kita tak lagi sekali lah. Besar kepala berut tadi. Tadi Sky baru nak letak Oh, maaf.
Sana dengar fikir je yang macam mati-mati tu ha. Okey, itu sahaja untuk video dah jadi. Saya akan buat PES part 7. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.